masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam ini kita merapatkan rasa tinggi syukur kepada Allah lantaran nikmat iman dan Islam dan nikmat kesihatan dan juga masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita pulangkan dalam bentuk ketaatan. Hari ini umat Islam diuji dengan hebatnya untuk menjaga iman dan keimanan dan cabaran menjaga iman ini termasuklah di tingkat kita di sekolah. Hari ini sekolah ada satu kes yang berat rasanya, kes bunuh. Tingkatan 4 dibunuh oleh tingkatan 2, tingkatan 4 perempuan mati, tingkatan 2 yang membunuh. Macam mana perkara ini boleh berlaku? Di salah satu ini antara perkara-perkara yang mungkin dulu tak pernah kita terdengar. Mungkin kita kata dunia telah berubah kan, maka memerlukan kepada mungkin pendekatan yang terkini dan mesti tindakan pantas mesti diambil. Jadi kita mengharapkan pihak berwajib mungkin boleh melakukan pendekatan-pendekatan bagaimana konsep pendidikan di tingkat sekolah, universiti dan seterusnya dalam masyarakat kita kan. Kerana jenayah berlaku ini hari-hari berlaku kan? Itu jenayah, kita kata jenayah berat lah. Dan kita pula dalam aspek memegang jawatan ataupun berkaitan dengan dakwah ini sudah tentulah jenayah yang berkaitan dengan memperkasakan akidah. Orang nak bercerita murtad. Ini kita nak kerja dakwah supaya kita dapat mengembalikan keyakinan, keimanan. Maka perlulah kita buat kerja dakwah. Dan kerja dakwah yang berkesan adalah melalui kekuasaan. Melalui kekuasaan. Sebab itu Islam datang ke tanah Melayu disebabkan rajanya masuk Islam, maka orang kampung rakyat dinasti masuk Islam. Dan itulah dia punya pengukuran. Maka sebab itu kalau ketua kampung masuk Islam, ketua taman berpegang dengan Islam yang sebenar,